Hai, saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat order di website kita. Mula-mula klik produk, kemudian pilih stiker and label, dan kemudian pilih stiker microcode. Okey, dekat sini kita akan adjust dia punya ketinggian dan juga lebar. Di sini anda boleh tetapkan dalam mm. Pilih kuantiti berapa yang anda perlukan. Untuk bahagian finishing kita ada 3, matte, gloss dan juga glitter. Di sini anda boleh tengok kita punya material kita untuk glossy, matte dan juga glitter. Untuk bahagian cutting pula kita ada 2 method, iaitu KissCut dan juga KD. Okey, ini adalah cutting method bagi KissCut dan ini adalah method bagi KD. Anda boleh refer dekat sini sebelum anda membuat pilihan. Seterusnya, ini adalah cutting line yang telah kami tetapkan. Sekiranya anda belum mempunyai cutting line, anda boleh lihat tutorial yang telah kami sediakan. Sebelum upload design kepada kami, anda perlu baca dahulu syarat-syarat yang telah kami tetapkan. Kemudian, select file design anda. Hanya dalam PDF saja yang kami terima. Tunggu seketika. Upload file setelah keluar tanda right dan klik add to cart. Setelah design anda berjaya upload, dia akan keluar begini, view cart. Okey, kemudian pada bahagian ni, sekiranya anda mempunyai 2 design, anda perlu membuat sekali lagi order untuk design tersebut. Kerana polisi kami, satu design hanya untuk satu order sahaja. Jika anda nak tambah design baru, klik pada produk saja, klik stiker dan klik stiker microcode. Set up balik macam yang kita buat mula-mula tadi dan upload design kedua. Okey, tunggu sehingga tanda right itu keluar dan klik add to cart seperti tadi. Kemudian view chart. Ini adalah 2 design yang berbeza yang telah di-upload. Untuk kita punya regular customer, sekiranya anda mempunyai voucher, anda boleh pakai kita punya voucher. Untuk bahagian ship, local pick up boleh pick up kat kita punya HQ, dan kalau anda pilih JNT, kita akan post ke JNT lah dan klik proceed to check out. Untuk bahagian ini, anda hanya perlu masukkan semua detail anda yang kami perlukan. Kemudian untuk bahagian ni, ejen boleh letak alamat customer untuk stick now send stiker tu. Kiranya macam stiker tu daripada ejen tu sendiri, bukan daripada stick now. Kami akan jaga condition terms dengan ejen. Jadi jangan risau, sekiranya anda ingin kami post, kami boleh post. Anda just masukkan je alamat customer anda. Sekiranya customer anda pick up dekat anda, just untick ship to different address. Okey, dekat sini ada bahagian notes. Anda boleh letak apa je yang anda perlukan, nak stiker tu kemas ke apa ke, kami boleh tunaikan untuk anda. Setelah semuanya selesai, just tick agree dan place order. Membuat pembayaran melalui QR, tick continue. Setelah buat pembayaran, anda perlu upload receipt, iaitu menggunakan PNG, dan klik complete dan paparan checkout akan dipaparkan setelah semuanya selesai.